anak kita akan buat perangai beragam lah. Mungkin kereta kita meragam ke datang balik nanti. Fikir-fikirkanlah ya. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya berkenaan dengan si tukang kayu tu. Okey, apa yang value kita boleh belajar daripada cerita si tukang kayu ni? Kehidupan kita ni, kita buatlah macam kita sedang bina satu biji rumah. Kehidupan kita sejak kita lahir sampai sekarang, sampai kita akan ke alam lain, kita anggaplah kita akan sentiasa buat satu rumah ni. Kita letak dia punya tiang, kita buat dia punya dinding. Kita sentiasa proses dalam membuat rumah ni. Jadi kita buatlah rumah ni rumah yang paling terbaik kita pernah buat. Kita gunakan bata yang paling top, kita gunakan dia punya barang-barang, bahan-bahan dia semua kualiti lah. Dan kita buat dengan molek lah. Kita ukur molek-molek, kita letak lampu yang molek-molek, kita letak mozaik yang molek-molek, design yang paling best. Kita bagi sehabis mungkin untuk kita nak buat rumah kita ni. Macam tu jugalah dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ni macam kita sedang membina satu biji rumah. Jadi kita buatlah molek-molek, janganlah buat cincin-cincin. Sebab kita sendiri yang akan duduk dalam rumah tu. Kalau let's say kita buat rumah tu yang jenis tak kukuh, tak comel, kita duduk dalam rumah tu, kita akan selalu tengok rumah ni. Aduh, kenapalah buruk sangat rumah aku buat ni. Kan suatu hari nanti kita akan masuk dalam rumah tu. Jadi kita fikir, kita sedang bina satu biji rumah, kita nak bagi paling best lah untuk rumah tu. Kita nak buat cantik-cantik, nak design comel-comel, sebab nanti kita yang akan duduk kat rumah tu. Okay, so start buat rumah yang molek-molek. Pilih bahan yang molek-molek, pilih lampu yang molek-molek, buat dengan terbaik. Yang terbaik kita benar buat. Okay, itu saja perkongsian saya kepada anda semua kat luar sana. Harap anda semua start buat rumah yang paling best yang kita boleh buat. Jangan buat cincai-cincai. Apa yang kita nak buat, kita kena buat yang paling best kita boleh buat. Jangan buat lebih kurang je, sebab benda tu akan datang balik kat kita. Dan jangan malas. Jangan jadi seorang yang pemalas. Orang pemalas ni tak siapa yang suka.